Dalam gambar nampak lawa gila kan UOB Ice Valley ni. But then bila saya dah sampai sana, saya rasa tempat ni bahaya. So dalam vlog ni saya akan reveal the dark side of UOB Ice Valley dekat korang, and tips untuk berhati-hatilah sepanjang nak ke sana. Yes, Korea memang lawa, tapi setiap benda yang lawa pun ada keburukan dia juga kan, yang ramai orang tak tahu. So saya akan reveal dalam vlog kali ni, okay? So let's go. So this is the first day in Seoul. Semalam kita sampai Seoul daripada Busan. I'm so excited. Saya dalam bus sekarang, so saya tak boleh cakap kuat sangat because everyone is here. Untuk first day kita akan ikut tour. Maksudnya kita duduk je dalam bus ni, and then tour tu yang akan bawa kita only for the first day and also the last day waktu kita nak pergi ski resort. Sekarang ni kan kita ikut tour, so dia memang dah assign tempat untuk kita, and then memang kat luar tu ada orang yang tunggu pegang flag macam tu. Tengok pakcik tu, dia pegang flag. So kita tahulah flag daripada company ni yang kita kena follow. It is snowing in Seoul. Setakat ni saya dah pernah nampak sekali snowfall dekat Busan. Hari ni kita akan pergi ke UOB Ice Valley, Nami Island, and also the last one is Garden of Morning Calm. Yang ni 3 tempat ni yang paling famous. Dia ada macam snow bites lah kat situ. Tada! Situ, dekat situ. Ni lah pada Februari. So at the end of this vlog, saya akan letak itinerary full tour saya dekat Korea macam mana, okay? For you guys untuk refer. Okay, untuk tour ke Korea kita memang DIY. Cuma macam dalam DIY tu adalah hari yang kita memang ikut agent. Macam contoh hari ni, the first day kita kat Seoul, kita akan ikut agent. Tomorrow kita akan gerak sendiri. So banyak pakai public transport lah. Okay, so untuk ke Nami Island ada banyak cara lah. Korang boleh naik train, bus ataupun kereta. Yang paling cepat train lah, yang mana ambil masa 1 jam je. Tapi sebabkan kami ambil agent, so agent naik bus kan dalam 1.5 jam lah sampai ke Nami Island. Tapi before kita sampai Nami Island, kita akan pergi ke UOB Ice Valley dulu, sebab dia macam satu jalan nak ke Nami Island. UOB Ice Valley ni memang wajib korang pergi, okay? Tapi before tu kita singgah untuk makan dulu. And this is the view. Untuk trip kali ni kan ikut agent. Agent dia tak sponsor makanan tau. Makanan tu korang kena bayar sendiri. Tapi dia provide makanan halal untuk kita. Kita nak makan guys. Agent bawa kita orang dekat kedai makanan yang halal lah, alhamdulillah. So makanan ni nama dia duck galbi. Basically ada chicken, ada sweet potato, cabbage, ada nasi juga. Kita gaulkan dekat atas satu pan yang sama. Saya ingatkan makanan ni tak sedap tau, but actually it is very tasty. Saya sangat suka. Ni kimchi. Kita makan kimchi sekali. So macam biasa kimchi masam kan, but I like it actually. So korang boleh tengok yang ni kita masukkan nasi sekali dengan ada seaweed, campur sekali. Ayam dia lembut and campur dengan sos gochujang. Tadi ada mula-mula kita masuk. So I really recommend you guys untuk try duck galbi dekat Korea. Kena dengan cita rasa orang Melayu. Ni spike shoes, so that korang tak tergelincir bila pakai. Kalau kasut korang dia punya bunga tu tak cukup kuat untuk cengkam. Sebab sini sangat slippery tau. So you guys perlu ada benda ni. Cuba boleh beli kat Shopee And then cara nak pakai dia. Dia letak kaki dulu kat sini. Okay, letak macam tu. And ni korang just strike macam tu. Dah letak ni. Biar je dia. Okay, angkat sikit. Dah. Okay. Korang punya kasut tak ada licin. Cuba angkat sikit dulu. Tunjuk. Spike dia macam ni guys. Okay. Nampak? Sebenarnya saya seriously tak tahu teknologi macam tu wujud. So boleh beli kat Shopee sebab yang tu pun made in China. So you guys tak perlulah beli kasut winter kalau dah ada kasut yang okay. But then you guys risau dia punya bunga tu tak cukup kuat. Okay guys, so kita dah sampai dekat UOB Ice Valley. Nampak tak dekat ujung tu? Itulah UOB Ice Valley. Bus park dekat belakang, so kita kena jalan pergi kat sana lah. So actually kawasan ni sangat slippery Nampak dia jauh memang lawa kan. Daripada Google semua lawa. Tapi nak ke sana sangat berlecak. Korang tengok ni. Silap jalan boleh terjatuh tau. Sangat slippery. Saya bersyukur kasut saya ni kira macam kuat jugalah.
That's why recommended untuk pakai spike shoes ataupun beli yang macam tadi saya tunjuk. Yang kakak saya pakai dekat kasut dia. So this is EOB Ice Valley, yang mana dia sangat famous waktu musim sejuk lah, Januari sampai Februari. Sebab air sungai yang mengalir tu dia akan freeze tau, and dia form giant ice wall. Korang boleh nampak dia macam giant waterfall dekat belakang tu kan. Very aesthetic lah. Sebab dia nampak macam ada cotton, nampak tumpuk-tumpuk salji kat situ kan. It's very beautiful. So tempat ni dekat dengan Kapyong, lebih kurang 1 ke 1.5 jam daripada Seoul lah kalau naik kereta. So memang ramai orang kalau pergi Nami Island akan singgah dekat sini sekali sebab area dia sama. Untuk masuk memang tak ada entrance fee lah. Cuma kalau korang parking kereta dekat area situ mungkin ada. Tapi korang pergi agent, so saya tak tahu ada parking fee ke tak. Tempat ni memang sesuai untuk OOTD, untuk winter punya photos. So actually kita orang jejak langkah dekat EOB Ice Valley ni 2 kali lah. First yang sekarang ni, trip kali ni. So trip untuk masa depan, agent kita orang yang bawa pergi ke ski, dia bawa juga kita orang datang ke sini. So 2 kali lah kita orang datang EOB Ice Valley. Ni kali kedua saya datang sini. Kali kedua ni memang lagi nampak estetik sebab korang nampak dekat situ ada macam tumpuk-tumpuk salji tau. Sebab baru je turun snowfall. So memang lagi lawa lah. Okay, basically EOB Ice Valley ni memang 100% ice. Tapi dia ada campur tangan manusia yang tolong untuk bagi dia create nampak macam giant ice wall. Macam manusia yang tolong alirkan air tu untuk bagi dia nampak macam tu lah. It is not 100% natural. Tapi ice tu memang 100% real ice lah. Diorang tak ada pakai fake ice ke apa. So I really recommend you guys untuk datang dekat sini. Tapi pastikan kasut yang korang pakai tu tak slippery. Then halal chicken, don't worry about halal food. And other person also chicken barbecue. Okay, so kita dah sampai dekat pintu masuk nak ke ferry untuk ke Nami Island. Nama pun island kan. So memang nak tak nak korang kena naik ferry lah nak pergi sana. Ataupun korang boleh juga naik zip line. Tapi most of the people, diorang memang ambil ferry. Ferry ni ambil masa dalam 5 sampai 10 minit untuk ke sana. So korang boleh lah enjoy the view waktu dalam ferry ni. And here we are. Sekarang saya berada di Nami Island. So ni tempat paling famous yang orang syuting. Ada satu movie tu, Winter Sonata. So let's explore this place. And I show you guys tempat mana yang cantik untuk ambil gambar kat sini. So Nami Island ni memang sangat famous lah sebab nature dia memang cantik. So daripada atas korang akan nampak Nami Island ni macam half moon shape tau. So memang sangat unik kalau dapat drone view. And then seasonal vibes ni memang sangat best lah. Untuk sekarang ni winter kan. So korang boleh dapat mood yang macam snow and also romantic punya feelings. And then kita orang discover satu lake yang sangat cantik, which is Chongpyeong Lake. Yang ini memang tak expected pun sebab sepanjang saya tengok dekat TikTok pasal Nami Island kan, tak ada pun orang tunjuk pasal lake ni. So I'm so excited sebab waktu ni tak ramai pun orang datang dekat sini. Macam kita orang je yang first mula-mula datang untuk ambil gambar kan. Lepas tu baru orang datang. So dia macam dekat hujung sekali tu terjumpa pula lake ni. Memang sangat cantik macam dekat Swiss. Sebab dia punya air tu nampak macam tenang, very clean, and ada peacock pula yang warna putih tu. But dia tak buka dia punya dia punya bulu-bulu. Look at the lake. Lake dia macam dah nak freeze sebab kita orang pergi ni waktu February. So nak dekat winter dah. So kalau betul-betul winter, peak winter tu, lake ni memang akan completely jadi macam ice. Kita nak balik dah guys. Lagi 10 minit ferry kita nak bertolak. So kita orang kena ada kat sana pukul 5. Sedihnya, saya rasa Nami Island cantik sangat. Banyak lagi tempat yang kita tak sempat ambil gambar tau. So, kalau korang kat sini, spend lah masa 4 jam, 5 jam. Itu pun rasa tak cukup lagi sebenarnya. So, actually, kita kat sini 2 jam lebih je. Bayangkan kami solat kat sini tau. So, kami kena spend nak ada 45 minit untuk solat. Kan perempuan kan, kita solat lambat sikit. Nak kena buat makeup.
Best sangat, cantik. Look at the view. So kita dah nak balik dah. Sedih sikit sebab bagi saya masa yang ejen tu bagi kat kami 2 jam tak cukup tau. Saya recommend kalau korang datang Nami Island, spend lah 4 ke 5 jam. So dekat sini dia ada provide timing lah. Timing untuk ferry punya schedule. Ada yang setiap 30 minit, setiap 10 sampai 20 minit. So kalau korang perasan dekat Nami Island punya boat, bendera Malaysia kita paling besar kat depan tu tengah-tengah. Perasan tak? Kan? So tapi bila saya tengok Google semua, dia tak ada macam nak cakap diorang punya hubungan kita rapat ke apa. But then mainly sebab Malaysia selalu datang sana, so that's why bendera kita besar. Okay, so now kita sampai dekat Garden of Morning Calm. Garden ni sangat cantik orangnya cakap. And we have only 1 hour dekat sini. So kita tengah follow Ajushi tu untuk pergi ke area Garden of Morning Calm. Nak dekat masuk maghrib je guys. Garden ni dia memang banyak lampu. Jipu tak, cantik sangat-sangat. So this is Garden of Morning Calm. Kakak saya sangat suka tempat ni, tapi bagi saya biasa je. But then amazing sebab dia pakai ratusan ribu sampai ke 1 juta lampu LED. So it is very massive and so very big. Tapi jalan dekat sini tak rata So saya tak rasa dia mesra kerusi roda. So kat sini ada kawasan TT yang berlampu. Dia basically satu taman lampu yang sangat besar yang ada banyak tema-tema. So nama pun dia pakai lampu, memang tempat ni sesuai korang pergi waktu malam lah. And sekarang ni ada light festival. So memang very dreamy and macam fairy tale. Actually tempat ni buka sepanjang tahun, tapi experience ni korang dapat different season lah. Kalau macam spring ada banyak flowers bloom, and also kalau ada autumn nampak banyak macam daun-daun kuning gugur. And winter memang sangat famous lah, the light festival during winter. Untuk next vlog, kita akan explore Seoul. So, saya akan combine 2 hari dalam satu vlog yang sama. Kita pergi ski, kita pergi Lotte World, which is one of the biggest theme park in Korea. And kita juga pergi pakai hanbok dekat Gyeongbokgung Palace. Banyak lagi tempat lain yang kita pergi. So, I will recommend you guys, kalau korang ada masa 2 hari, korang nak pergi mana dekat Seoul. So, nantikan vlog seterusnya. Thank you so much for watching guys. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Selamat berpuasa anyway.